Pernah tak anda terfikir bila anda klik sesuatu di telefon atau buka aplikasi, apa sebenarnya yang berlaku? Di sebaliknya ada macam satu set arahan rahsia yang buat semua tu berfungsi. Hari ni, kita nak bongkar apa sebenarnya arahan ni atau apa yang kita panggil program komputer. Okey, jom kita mula dengan satu soalan mudah. Cuba bayangkan anda ada komputer yang paling power di dunia. Laju, boleh simpan data yang banyak, tapi ada satu benda penting yang ia tak boleh buat langsung tanpa bantuan kita. Apa agaknya ya? Jawapannya, ia tak boleh berfikir sendiri. Betul. Sehebat mana pun komputer tu, ia cuma sebuah mesin yang perlukan arahan yang sangat-sangat spesifik untuk buat apa-apa pun. Dia tak ada inisiatif, tak ada kreativiti, tak boleh nak mula kerja sendiri. Dekat sinilah peranan kita. Komputer ni perlukan otak buatan dan otak tu sebenarnya adalah satu set arahan yang kita bagi. Dalam dunia teknologi, set arahan inilah yang kita kenali sebagai program. Kalau ikut definisi teknikal, inilah dia. Satu set arahan ditulis dalam bahasa khas untuk suruh komputer buat satu kerja. Bunyinya macam rumit sikit kan? Tapi jangan risau, sebenarnya konsep dia sangat mudah. Cuba kita bayangkan macam ni. Anggap je program komputer tu sebagai sebuah resepi masakan. Dan komputer anda pula, dia tu macam tukang masak yang sangat patuh. Tapi dia tak pandai fikir sendiri. Yang menariknya, setiap resepi atau program ni, tak kisahlah program tu simple ke, kompleks ke, semuanya ikut 3 langkah asas yang sama. Kita panggil ia kitaran Input Process Output atau senang cerita IPO. Kalau kita guna analogi resepi tadi, ia jadi macam ni. Mula-mula, kita sediakan semua bahan-bahan macam tepung, gula, telur. Ini kita panggil input. Lepas tu, kita ikut arahan satu persatu. Gaul, uli, bakar, ini pula proses. Akhir sekali, dapatlah kita kek yang sedap dan itulah output kita. Jadi, untuk kita faham betul-betul, input tu data mentah yang kita bagi. Proses tu apa yang komputer buat pada data tu ikut arahan kita. Dan output pula adalah hasil yang berguna yang kita dapat. Mudah je kan? Okey, sekarang kita dah faham struktur dia. Tapi ada satu masalah besar. Tukang masak kita ni, iaitu komputer, dia tak faham bahasa kita. Jadi macam mana kita nak tulis resepi tu dalam bahasa yang dia boleh faham? Jawapannya, kita guna bahasa pengaturcaraan. Inilah jambatan yang menghubungkan idea kita dengan tindakan komputer. Fikirkan macam ni, setiap bahasa pengaturcaraan ada set peraturan tata bahasa dia sendiri, kita panggil sintaks, dan peraturan ni sangatlah ketat. Kenapa? Sebab arahan kita mesti 100% jelas. Komputer tak boleh nak agak-agak. Arahan tu mesti tepat, tak boleh ada sikit pun kekeliruan. Ada banyak sangat bahasa pengaturcaraan, sama macam bahasa yang kita tutur di dunia ni. Antara yang paling popular ialah C++, Java dan Python. Nak pilih bahasa minor satu, ia bergantung pada jenis resepi yang kita nak buat. Okey, cakap banyak pun tak guna. Jom kita tengok satu contoh sebenar. Kita akan tulis satu resepi yang paling-paling asas untuk tunjukkan betapa mudahnya ia boleh jadi. Ini dia. Satu program ringkas dalam bahasa C++. Mungkin nampak macam kod alien sikit, tapi jangan risau. Benda paling penting yang kita nak tengok cuma satu baris je. Itulah arahan sebenar kita. Inilah baris tu. Cout, code hello world. Apa maksudnya? Sangat mudah. Cout tu lebih kurang macam arahan untuk tunjuk dekat skrin. Dan apa saja yang ada dalam tanda petikan tu, itulah benda yang kita nak dia tunjuk. Senang kan? Dan inilah hasilnya. Inilah output daripada resepi super simple kita tadi. Komputer tu cuma ikut arahan kita bulat-bulat. Kita suruh dia paparkan teks, dia pun paparkan. Rasa puas hati kan bila tengok ia menjadi? Okey, kita dah nampak apa itu program dan macam mana ia berfungsi. Tapi persoalannya lebih besar. Kenapa benda ni penting sangat dalam dunia kita sekarang? Sebab inilah kuasa sebenar pengaturcaraan. Ia bagi kita kebolehan untuk ajar komputer buat kerja-kerja yang berulang, kerja yang leceh atau kerja yang rumit pada kelajuan yang manusia tak akan mampu tandingi.
Jadi, pada asasnya, dengan program, kita boleh automasikan kerja, tingkatkan kecekapan, proses data yang berjuta-juta banyaknya dalam sekelip mata dan selesaikan masalah yang sangat kompleks. Bayangkan tukang masak kita tadi. Sekarang dia boleh buat kek yang sempurna untuk anda, 1,000,000 biji dalam sesaat. Itulah kuasa automasi. Jadi, hari ini kita dah belajar yang di sebalik semua teknologi canggih ni, program komputer tu hanyalah satu set arahan, sebuah resepi yang kita cipta. Ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang menarik untuk difikirkan. Sekarang, anda dah faham asasnya. Kalau anda boleh bagi apa-apa saja arahan pada komputer anda, apakah resepi pertama yang anda akan tulis?